korang. Okey, Jara nak share. Jara nak share kepada korang untuk macam mana nak clearkan salur darah kita yang tersumbat dengan omega 3 plus daripada Forever. Okey. Tadi Jara cakap 80% punca penyakit daripada usus yang kotor. Okey, 20% lagi adalah daripada salur darah kita yang tersumbat. Punca salur darah kita yang tersumbat tu adalah daripada kolesterol. Sama juga dia daripada apa yang kita makan. Okey, jadi Jara nak tunjuk macam mana omega ni boleh bantu untuk lancarkan balik salur darah kita tu. Okey. So, omega 3 plus ni kat dalam ni dia ada 4 jenis ikan, 4 jenis minyak ikan. Okey, satu lagi specialnya dia ada minyak zaitun. Okey, kalau korang cari dekat luar, dia tak ada combine. Omega 3 plus daripada Forever je dia combinekan semua minyak ikan dan juga minyak zaitun. Kalau lain-lain dia akan asing-asingkan. Kalau cuba cari omega yang combine ada 4 jenis ikan, 4 jenis minyak ikan ni, fish oil, cod liver oil, salmon oil, squid oil dan juga olive oil. So sangat-sangat special. Okey, so Jara nak tunjuk kat korang. Okey, dia punya bentuk begini. Soft gel tau. Nampak kan? Okey. So kita tunjukkan macam mana omega ni membantu salur darah kita yang tersumbat tadi. Okey, kita gunakan air panas. Sebab apa? Sebab salur darah kita ni bersuhu panas. Okey. Kemudian, gabus ni mewakili kolesterol lemak yang menempel dekat saluran darah kita. Okey, cuba tengok dekat sini. Okey, ni salur darah kita yang sihat. Okey, lama-lama kita tak bersihkan, dia akan jadi macam ni. So, tersumbat. Itulah dia punca penyakit seperti kebas-kebas ke, kan, jantung. Okey, itu antara salah satulah punca kenapa salur darah kita tersumbat. Okey, so gabus ni mewakili kita punya kolesterol lemak semua. Lama-lama kita makan, kita tak cuci salur darah kita, makin lama dia makin menutup salur darah kita dan jadi salur darah kita tersumbat dengan lemak-lemak kolesterol yang daripada pemakanan kita. Okey. So, letak macam ni. Okey, lama-lama tertutup salur darah kita tu. Okey, nampak? So, kita makan. Macam kena cucuk lah. Dia dekat kulit kita tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa pun. Okey, tapi bila kita letak kat gabus ni, okey, dia cair tau. Dia jadi cair. Macam tu kalau kita makan dia membantu daripada usus kita tersumbat jadi sihat. Okey, nampak tak? Panas ni. Okey, nampak tak? Tadi penuh kan? Dia semakin lama makin berkurangan. Salur darah kita jadi sihat. Okey, nampak tak? Clear dah. Okey, so sangat penting untuk kita jaga salur darah kita. Usus kita, salur darah kita. So, dua item tu sangat-sangat penting untuk kita lebih sihat. Itu je perkongsian daripada Jara. Terima kasih.